Dah sampai di Kampung Laut ni, kita berjumpa dengan usahawan yang sangat popular dekat sini, menjual serunding. Nama siapa, Puan? Wan Rosnani, Wan Saleh. Assalamualaikum. Salam. Kita kenal nama dah. Okey. Serunding ni saya ambil daripada kedua ibu bapa lah. Oh, ni kira family business lah. Ya, warisan. Daripada tahun 76 lagi. 76? Ya. Wih, lama betul. Saya pun tak wujud lagi tu. Saya ambil alih tahun 2006. Sampai Kampung Laut je, Kelantan ni, memang terkenal dengan serunding. Memang banyak kat sini, memang setiap rumah buat serunding kan, macam mana? Majoriti kat sini memang buat serunding. Kira Macam makanan tradisi dululah. Zaman-zaman dulu lagi. Dari zaman serunding, dulu. ya. Dan cerita dia macam ni lah. Kalau kita pergi Pulau Pinang ada nasi kandar. Sampai dekat Kampung Laut ni, dia ada serunding. Dia ada serunding. Mula-mula serunding tu, serunding apa sebenarnya? Serunding daging tempatan lah. Serunding daging fresh tu. Lepas tu? Ikan. Lepas tu barulah ada ayam dengan daging import. Siapa-siapa nak beli serunding, boleh tengok dalam TikTok Wanani Shop dan Shopee. Kalau nak beli direct? Nak beli direct, boleh datang ke kilang dan bolehlah kontak saya lah. Dekat mana? Dekat laman warisan Kampung Laut. Macam-macam produk ada kat sini. Memang menarik. Okey, terima kasih, Bang. Paling kita nak masuk dalam tengok. Jom. Okey, jom. Ya, Alhamdulillah saya dapat bertemu juga dengan orang yang hebat di Kampung Laut ni. Ni antara orang kata kat sini banyak-banyak kedai dipanggil laman warisan Kampung Laut. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Nama siapa, Tuan? Saya Syam, biasa orang Kelantan panggil Seh lah. Seh. Kalau ikutkan dah tahun 1980 lagi lah. 20 tahun yang pertama perusahaan serunding tu biasa daging je lah. Selepas 20 tahun tu baru ada yang ayam dengan ikan. Kalau yang dari segi komersial lah, kalau macam serunding ada ikan tu biasa nenek-nenek kita dulu memang dah buat lah. Tapi kalau untuk ayam yang mana yang 20 tahun selepas tu baru ada serunding ayam. Baru ada. Innovation. Kita dalam jelajah SDSI ni, kita nak bagi tahu Tuan Isin ni antara salah seorang usahawan bimbingan Kuskop dan juga Iskin. Ya, betul tak? Betul. Nak cerita sikit. Diorang bimbing macam mana tu? Macam-macam lah dia bimbing kalau ikut kan. Dari segi dia bagi kita punya ilmu lah, cara pemasaran, digital marketing semua. Dari segi kita nak improve kita punya produk. Contoh macam ni lah, packaging. Packaging dengan mesin dia bagi. Packaging dan mesin? Ni packaging dari packaging daripada Kuskop lah, dia scan, melalui scan. Dia bagi tengok design ni baru dah ni. Ni kalau orang nak datang ramai-ramai nak beli ni, memang datang kat sini lah hari-hari. Boleh datang hari-hari buka. Kita buka lah pukul 10 sampai pukul 6. Setiap hari kita buka. Kalau jauh malas nak datang, boleh beli online dekat kita, ada dekat Shopee, boleh search One